Salah bang, dalam grup tu semua je fake. Kita je dalam tu yang akan di scam. Yes, anda betul. Sebab saya dah check semua orang yang ada dalam grup tu, 15 orang termasuk saya, 14 tu memang semua adalah scammer. Dan daripada 14 orang yang ada dalam tu, 4 orang menggunakan number phone yang diorang guna untuk seharian diorang. Dan yang best sekali, ketua boleh dikatakan leader lah dekat dalam tu. Admin dekat dalam tu, ketua diorang, gambar profil Chinese woman pakai kot. Memang nampak macam usahawan, businessman. Tapi bila kita buat carian, nama dia adalah orang Melayu. Nama dia Marzuki. Dan nama panggilan dia Mat Ki Kentoi. Kentoi ni adalah spesies monyet yang terdapat di Perlis. So adakah admin untuk grup scam ni orang Perlis? Kita tak tahu. Sebab bukan senang juga nak detect. Kemudian salah seorang admin lagi dekat dalam tu, nama panggilan dia adalah Mama Johor. Jadi dia adalah orang Johor. Kemudian orang yang ketiga, nama dia Ehsan. Juga orang Melayu babe, tapi pakai profil orang putih. Dan yang keempat juga orang Melayu, nama dia Adli Zahwan. Dia pakai profil family, perempuan bertudung yang dalam family tu tengah pegang anak. Saya tak tahu adakah orang-orang yang di dalam ni adalah orang-orang yang dipaksa bekerja secara paksa di luar negara. Dia boleh jadi tau, boleh jadi mereka ni adalah orang-orang yang dipaksa, ataupun dia orang ni memang duduk di dalam negara kita dan buat scam dalam organisasi. Yang si Adli ni, dia sebenarnya ada bisnes car wash. So guys, korang bayangkan betapa besarnya community untuk scammer ni. Jadi tak senang untuk kita nak tangkap diorang ni. Sebelum korang terkena dengan scammer-scammer ni, lengkapkanlah diri korang dengan sedikit ilmu macam mana untuk elakkan scammer.